Kadang-kadang ubat hati isteri ni bukan emah pemata. Cukup cuma ajak dia naik motor, pusing kampung ambil angin petang. Rumah tangga ni kalau duduk terperap je, panas. Kena keluar, biar angin luar tanpa muka, baru sejuk balik kepala yang kusut. Tak payah kereta mewah pun tak apa. Naik motor buruk ni lagi rapat, boleh peluk erat-erat. Rasa degup jantung tu yang mahalnya. Bila roda motor ni berpusing, masalah dunia kita tinggal belakang. Yang ada cuma kita berdua, menikmati rezeki Tuhan depan mata. Orang lelaki, jangan berat tulang nak start enjin. Isteri ni kalau dapat keluar sekejap pun, senyum dia sampai ke malam. Dalam kampung ni berlubang-lubang, macam hidup kita juga. Tapi sebab kita naik berdua, gegar tu tak terasa sangat. Malah jadi kenangan manis. Ambil angin ni terapi. Angin tu tolong sapu debu-debu serabut dalam fikiran. Balik rumah nanti, hati jadi lapang, nak ibadat pun tenang. Bahagia tu tak jauh, pusing keliling kampung pun jadi. Janji perjalanan tu kita tempuh bersama dengan orang yang paling kita sayang. Nak bahagia macam Pak Cik Tan ni, kena bawa lah bini kamu tu jalan-jalan je. Assalamualaikum.